Sekarang you nak shopping, tapi you nak shopping barang Craft Malaysia. Mau kita Tengah berlangsung promosi Craft Malaysia. Dekat mana ni Yung? Dekat Ayun Syekh 18 je komen dekat Menang. Dari 19 hari bulan sampai 28 hari bulan. Masa ni lah komen nak support produk orang kita. Lagi-lagi produk craft ni memang lawa-lawa, memang kreatif, memang berkualiti. pangking yang orang kita gelar, orang sekarang gelar gazebo ni, kau teka berapa yang sebesar ni, selawa ini berapa? 6,000 idak, 4,000 idak, 3,000 idak, 2,000 lebih je komen. Yang kau orang datang kemari. Meja dengan basikal. Yang ini meja dengan bangku. Dia boleh jadi Transformers kopi ni. Meja ada buayan pula. Dan ada koleksi kayu-kayan yang lain. Kita dengar mengkuang cakap ni daripada Kelantan, dia buat cerut. Cerut ni macam-macam lah koleksi dia. Ada kipas, ada beg. Etik zak macam tu je. Elok je bentang kalau kau bentang tu. Ni contoh dia tak. Orang kata apabila tika cerut ni, dia tak mengelembur terkelepek tu. Dia macam zat terus lurus je. Cerut ni semua boleh basuh. Dia tak luntur tak luntur. Tak luntur, tak reput. Macam ni kalau kau beli lapik makan lah kan, pada yang kedai-kedai yang buat apa tu, makanan orang Melayu, makanan kampung tu, sesuai beli ni. Kalau kotor, kau boleh basuh. Kalau yang macam lain tu, dia reput bila basuh. Ini dok. Saya selalu nanya Yung, beg Yung ni kat mana Yung buat? Ini. Inilah tempatnya komen Ayu Kagi Bari, orang Kuala, orang kita. Ini kau boleh tengok. Lagi banyak koleksi dia ni. Ini beg ni memang Yung pakai sendiri. Kau boleh, ini antara design-design yang ada. Tapi yang ini kau nak lempah design kau pun boleh. Kalau kau nak letak design strawberry ke apa pun boleh. Kreatif lah untuk kau punya macam Yung. Yang ini dia macam-macam saiz ada. Macam ni Yung saiz ni kan ada yang lagi besar. Besar sikit ini. Lain sikit. Kalau tengok yang ini lagi besar. Udah nak jatuh. Betul yang ini lagi besar. Dan dia ada besar lagi. Beg mengaji macam ni lawa bawah ni. Macam ni lawa lah banyak-banyak. Ini Isa pegang-pegang tu bawa balik je. Yang ini pun banyak punya design-design. Ada nak macam strawberry ke, ada macam kau nak coklat azanite, macam ni pun ada. Batik selalunya asal negeri mana? Batik Perak pun ada komen ni. You nak nunjukkan batik Perak, batik orang kita. Beza batik lilin dengan batik tanah liat ni. Batik lilin ni kalau korang tengok macam ni kan, dalam dia pun tembus. Tapi kalau batik tanah liat ni, luar dia kopi ni, dalam dia nampak pudar-pudar kopi tu. Ni ada kain ela, ada baju kurung, ada baju kelawar, ada baju kemeja, ada blus, ada tudung sekali komen. Kain ela ni corak yang menyelah itu belah baju. Kalau yang kain pula yang belah belakang yang slow je kopi tu. Ini kain ela ni batik tanah liat. Untuk batik tanah liat. Kita guna clay berwarna. Yang ni pula komen mutiara Sabah. Mutiara dengan manik beza. Kalau komen tengok ini manik sebab dia sama je. Kalau mutiara tu dia tak akan sama. Dia akan berbeza-beza. Setiap satu tu pun ada dia punya bezanya tu. Kalau korang tengok ni, Kopel mutiara air tawar. Yang ni kita tengok sekarang ni ada air, mutiara air tawar je. Sebab air masin tak mandang, akak tak bawa. Sebab apa? Sebab harga ni mahal komen. Cincin ada, gelang ada, rantai ada. Rantai dia macam-macam jenis kalau korang nak tengok kat sini. Yang paling best dia brush pun ada. Selalunya kan orang buat cincin pakai batu kan. Tapi ni buat cincin terah dia tu kayu terah. Mari ni tengok. Macam-macam ada. Bila satu tu nama, contohlah terah dia kemuni emas. Apa benda kemuni emas? Kenapa nama dia digelarkan kemuni emas? Situ dia ada kisah, ada sejarah yang korang kena tahu yang unik. Pendengar koka-koka tu kan, tasbih koka, gelang koka inilah. Koka tu daripada sini, korang buah dia. Lepas tu dia kupas kopi ni. Ini macam ada orang shelet bagi lawa berkilat. Kalau nak tu, yang dah dibelah tu macam ni. Ini koka komen. Bila dia kilat tu, jadi ropa ni. Dia bukan pokok tapi dia buah koka. Ini ropanya. Unik komen. Parang golok dia macam-macam saiz komen, macam-macam kegunaan dia. Kalau komen tengok, komen nak lapah ke semelih ke apa semua kat sini ni. Kalau komen nak bawa masuk hutan pun ada. Bob yang ini memang orang lelaki yang minat. Laki aku jorongin lah dia sebab dapat beli. Nak masuk hutan kaburnya, nak bawa bela benda ni. Memang tajam komen work. Kotak pun dipotongnya. Barangan kulit dekat sini komen dia ada lembu, kambing, kerbau, biri-biri
birik pun ada. Barangan kulit dekat sini komen memang TikTok you tengok kualiti dia padu. Barang dia banyak benda set nika. Komen ada beg, ada jaket, apron biri-biri. Boleh bawa anak koma, anak renik koma ke sini buat mewarna dia. Boleh nak warna batik komen. Padanya nak pilih apa tu bentuk-bentuk kartun ke apa ke pun boleh. Koma pilih lah mana satu yang koma nak. You dah siap koma? Kata muh lah dekat Aeon Section 18 daripada 19 sampai 28. 10 hari dia kat sini komen. Muh kita ate komen.